Aku Aiman, seorang lelaki yang tidak pernah putus asa untuk mencari kejayaan di setiap apa yang aku lakukan. Duit ini umpama tahi hidup. Sesusah mana kita berusaha untuk mendapatkannya, akhirnya akan jatuh ke tangan orang lain juga. Tapi itu bukannya masalah yang aku sedang hadapi sekarang. Masalah yang aku hadapi sekarang adalah wanita clumsy ini yang tidak dijangka langsung hadir dalam hidupku ini. Sekarang aku perlu berfikir secara logika macam mana aku hendak handle dan nak guide wanita clumsy ini dengan membuka mata dunia supaya ramai yang nampak bakat pada dirinya ini. Wanita clumsy yang tidak aku ingin hadir dalam hidupku tapi ditakdirkan oleh seorang lelaki yang bernama Alif Irfan. Apa yang aku perlu buat? Tak apa. Ini Aiman Junaidi. Dengan nama Bismillahirrahmanirrahim, aku boleh buat. InsyaAllah. Weh, seorang ni? Mana yang lain? Yang lain dah balik. Aku pun tengah nak order Grab, nak balik juga. Nak balik juga? Haa. Kenapa Aiman? Aiman nak hantar Zira ke? Apa nama kau tadi? Ira. Ira. Nama aku Fazira. Fazira. Ira je. Panggil Ira je? Okay. Panggil Ira. Boleh. Jap. Aku lupa. Partnership kita apa tadi? Nama partnership kita? Aiman Man Ira. Macam mana ni? Kau pun tak ingat nama partnership aku ni? Nama apa? Manira kan? Betul lah aku cakap Manira. Kau ni. Okay. Apa aku nak tanya kau tadi Sebab aku serius aku cakap aku pun tak expect yang aku dapat partnership dengan kau tau sebenarnya. Kau kecewa ke? Jap. Ira yang tadi serius. Aiman tak expect yang Aiman dapat partnership dengan Ira. Bukan kecewa sebab Aiman expect. Aiman ingatkan Ira dengan Kanda. Ira pun expect macam tu. Tak lah. Okey, Ira okey je dengan Aiman sebenarnya. Kenapa Aiman? Kenapa? Aiman hantar Zira balik ke? Tak adalah. Disebabkan kita ni dah partnership sama-sama kan Ira kan. Apa kata kita pergi makan? Lapar tak? Lapar? Jom. Tapi nampak makan tak mana sekarang tapi? Makan mana? Makan mana? Makan dekat. Ikutlah Ira nak makan kat mana. Aiman bawa kan. Tapi Ira tak tahu kat mana. Tak tahu? Aiman dah suggest. Boleh, jom. Okay. Tapi sebelum kita gerak, nampak tak ni? Nampak tak? Nampak. Bersepah ni. Itulah. Jadinya. Jom, kita kemas dulu. Okey, boleh? Boleh jom. Okey, jom. Boleh tak kemas? Boleh. Nak Aiman teman, nak Aiman tolong dah ke? Dah ada nak cakap, jom. Kita kemas. Betul Okey, jom. Cepat kita nak pergi makan. Yang ni nak letak kat mana Aiman? Ira, kalau tak larat, bagi tahu Aiman boleh tolong. Sekejap Okey Aiman, tolong boleh. Tak larat juga ke? Okey. So Yalah, macam mana? boleh. Kena angkat dulu. Okey, boleh. Letak sini Letak je sini. Okey. Ini salah ni. Ini dekat sebelah sana. Boleh Ira? Boleh. So yang ni nak letak mana? Yang ini letak dekat sini. Okey.
Kita susah macam ni je Ha. Jom kita pergi makan. Jom. I think dah. Dah Okay, settle lah. Okay, Kemas settle. lah. Saya kemas lah dah. Asal kita nampak kemas lah Okay dah, jom kita pergi makan. Dah siap? kau ni. Nampak tak ni? Ni belum habis lagi, belum siap lagi. Ni, kemas ni dulu. Okay lah, jom. Ni Jadi bantal ni kau susun macam sebelum-sebelum ni. Aku lapar tu daripada tadi. Tak ada siapa nak ajak aku pergi makan. Kau ajak tu aku macam excited lah. Sabar. Orang lain pun lapar juga. Itulah, ya Allah kau ni. Sengit bengit susun kau ni. Ish, yelah. Sana sikit. Okay Aiman. Dah. Okay dah. Cukup? Barulah boleh pergi makan. Okay, jom pergi Nak makan. makan kat mana? Kau belanja. Kira, jom makan. Hey, jom. Benarnya. Sabar. Princess. Thank you Aiman. Tak apa, kali ni Ira jadi princess passenger, Nah. Oh, thank you Aiman. Nampak, sorry, bersepah. Okay. Isha, masa tak kemas kereta? Sweetnya Aiman. Dia fikir aku nak sangat ke buat benda ni? Nak ke mana? Ikut je lah aku pergi mana. Tapi kau tak cakap pun tadi kita nak makan mana kan? Ikut je lah. Ikut je aku pergi makan mana. Kau ni. Aku nak sangat ke ship dengan kau? Aku pun tak expect tau dapatkan kau. Habis tu kau expect aku dapat dengan kau. Lepas tu kau menyesal lah ni. Tadi kau kat atas tu okey je. Tak ada, aku tak menyesal pun. Tak, sekarang ni kau nak makan mana? Aku tanya kau. Aku ikut kau je. Sebab Kau aku tak tahu. Kalau kau ikut aku, kau kena makan apa yang aku makan. Aku beli. Okey, aku okey je. Jangan banyak songeh Okey, aku okey je. Kau belikan. Ya, aku belikan lah. Kau ingat boleh ke? Kau boleh pilih-pilih makanan? Tak boleh. Aku beli, kau kena Okey makan lah. apa yang aku makan. Kalau kau belanja aku okey je. Betul. Tapi sebelum tu aku nak kenal kau. Lagi sekali. Betul-betul nak mendalami jiwa kau. Bukan nak ambil hati kau pun. Tak pasal hati aku. Tak. Aku nak kenal kau je. Kenal aku je. Nama penuh kau apa? Nur Fazira. Nur Fazira. Bukan Nur, Nur. Nur. N-O-R. Nur. N-O-O-R. Nur lah. Nur. Apa yang kau nak masuk AIT ni sebab apa sebenarnya? Sebab aku nak banggakan mak bapak aku lah. Itu alasan klise lah. Tak suka aku dengar macam tu. Benda klise tu lah yang buat kita bakar semangat. Aiman. Aiman kena kenapa? Habis tu, okey lah aku masuk AIT sebab kau. Okay, jom kita cek kedai goreng-goreng ni lah Tak payah makan banyak. Aku ni tengah diet tau. Aku tengah diet, so kau kena makan. So, kau bagi aku makan goreng-goreng je. Kalau kau nak makan nasi nanti, waktu dah habis shoot baru makan nasi, okay? Okay, Aiman. Aku teman kau diet lah memandangkan aku pun lebih muatan. Lebih muatan? Tak apa. Kau besar-besar macam ni pun dah muat dah. Dah muat dah. Kau nak cakap gemuk lah ni? Tak ada lah. Dah muat dah untuk aku. Masuk dah hati aku. Tak ada. Astaghfirullahaladzim, apa benda ni, Man? Benda ni. Aku tak tahu sebenarnya. Sekejap, aku tak tahu nak shoot apa dengan kau ni. Aiman sebenarnya blushing, guys. Tak ada, aku tak blushing pun. Okay, sambung tadi. Okay, kau kata kau nak masuk AI team sebabkan family kau. Ya, sebab family aku. Kalau kau rasa benda tu klise, aku masuk IT sebab ada kau. Tak malunya. Waktu first content Abel kau pilih Kanda. Tak ada Aku pun kau pilih sebut-sebut Kanda sebab nama dia pilih aku. Kau tak pilih aku pun, Aiman. Sebab aku tak ada time tu. Tapi kenapa kau tak sebut nama aku je? Waktu bila? Waktu pemilihan AI Team Sementara batch 3 tu pun. Sebab aku rasa Kau nak kata aku tak layak lah ni? sebab aku tak nampak kau kot time tu. Kau tak nampak aku. Yes. Ni contohnya ya guys, panas betul lah dengan kau ni. Takoyaki Okay. takoyaki sini sudah tak? Aku tak tahu lah. Kita try je lah. Lah kau makan je lah. Aku beli ni sebab kau tak tahu nak makan apa. Ni guna duit aku, so kau kena makan je, okay? Main. Makan je apa yang ada. Nak makan banyak-banyak, nanti balik kau makan. Okay. Okay?
hal pula dia ni tiba-tiba marah-marah kan. Emosi pula tak ada okey je. So dia pergi beli makanan. So kita tunggu je lah. Tapi kenapa dia marah-marah? Tiba je. Ira, Ya. Ira nak takoyaki apa? Ada apa je Man? Ada ayam, hitam, sotong. Sotong lah. Sotong? Sotong. Betul? Betul. Tak nak Aiman? Boleh? Tapi dia ni macam boleh lah. Tadi macam marah-marah, sekarang macam dah okey. Apa-apa je lah guys. So, hai yang belum kenali saya Ira. Jadi Aiman tengah beli makanan untuk saya. Dia beli takoyaki. Korang support saya, okey? Dia beli takoyaki sotong. Sotong lah. Sotong paling sedap kan. Saya suka sotong. Saya tak suka ayam. Itulah hari ni kita pergi makan. Aiman cakap dia nak mengenali saya lebih dalam. Saya tak tahu apa yang dia nak kenal saya. Okey, dia datang lagi pula. Ya? Ira, nak handphone boleh? Boleh? Bayar. Okey, boleh. Betul? Betul. Ira nak sotong, tak nak Aiman? Nak Aiman. Dah ke Aiman? Ambil. Satu je? Pegang. Satu je. Aku tak nak makan. Pegang kamera. Kau memang diet lah. Kau dengan aku version baru lah ni. Baik. Tak apa. Aku diet. Memang tak makan. Dah lama aku tak makan. Oh tak apalah. Kita share lah. Satu biji ni tak apa. Kau makan. Makan lah. Kau memang tak nak makan langsung? Sambung. Hobi kau apa? Hobi aku macam biasalah. Aku suka buat video kat TikTok. Aku suka makeup. Lepas tu aku ni suka bersiap lah. Aku tak ada apa pun. Aku ni tak biasa-biasa je. Cuma aku memang suka bersiap, suka makeup lah kat TikTok. Kan korang? Aku suka buat velocity apa semua tu. So aku memang suka benda-benda macam tu. Macam get ready with me ke. Buat video get ready with me. Keluar dengan kawan-kawan, pergi lepak kafe, OOTD. Macam itulah. Masih lagi aku keliru nak buat apa dengan kau ni. Apa aku nak buat dengan kau ni? Kita buat yang enjoy-enjoy je. Betul ke aku record ni? Kau record lah. Okay. Oi, aku tengah bawa kereta ni tau. Tapi betul ke aku pegang ni? Kan nanti salah. Aku lagi yang kau marah. Betul. Asalkan muka kau ada dalam kamera aku tu pun dah okey dah. So muka aku je lah. Muka kau tak payah. Lepas tu kau tak nak shit dengan aku. Okay Aiman. Okay Aiman. Sorry Aiman. Okay. Aku gurau je. Aku suka gurau sikit. So ada kau lain. Tapi tu dah aku tak berapa berkenan sikit lah. Kenapa macam mana aku boleh dapat dengan kau kan? Kau tak berkenan dengan aku ke? Atau kau tak expect dapat aku? Aku tak expect dan aku tak ada preparation sebenarnya. Tapi kalau kau dapat aku, kau okey lah. Aku okey lah. Mestilah aku okey dapat dengan kau. Perempuan cantik, menawan. Aiman pun handsome tau. Sweet. Klise lah. Klise lah kau ni. Ya aku tak suka lah bila aku puji, kau puji aku balik. Tak suka lah. Tak suka dengar. Itu aku nak cakap apa? Kau buruk. Tak handsome. Macam tu. Kau diam je. Kau blushing je. Dah lama sangat ni. Lama-lama pun orang tak nak tengok kau kat kamera aku ni. Yakin korang tak nak tengok aku ke? Betul ke? Aiman je suka tengok aku. Aiman. Bila masa? Ya Allah. Jangan berangan. Jujur je Aiman. Aiman dah cakap Ira cantik. Mestilah Aiman suka. Jujur je. Sorry, you're not my taste. You're not my taste. Okay? Ni kita nak pergi mana ni? Makanan dah ada. Boleh jadi your taste. Ya ke? Ya. Okay, kita tengok boleh ke tidak. Boleh kita. Okay, tadi Aiman belikan saya takoyaki. Itu ke dia cakap saya bukan taste dia guys? Kalau tak, kenapa dia belikan? Tak Aiman. Sebab kau lapar, aku belilah kan.
Ni Ke sebab tadi aku tolong kau kemas office? itu memang orang kata talent-talent sementara yang baru masuk memang tugas dia memang macam tu lah. Ya, Dia tak ramai. boleh nampak sombong sikit. Takut kau kena kecam lagi nanti kan. Sebab memang talent sementara kalau nak nampak orang kata nak naik, dia kena tunjuk baik. Kita kena ambil hati bos. Kalau nak talent nak masuk permanent tak ni? Ya. Kena Aiman ambil boleh hati tolong bos. saya ke? Aiman boleh guide Ira? Come on. Ini Aiman Junaidi bos. Tengok ni. Partner siapa? Sebelum ni partnership lama aku. Tengok sekarang dah berkawan Tak payah dengan Kak kot. Bella. Tak payah nak ungkit pasal masa lalu. Bukan nak ungkit, aku nak tunjukkan kat kau. Aku nak bukti kat kau yang insya-Allah aku boleh. Okey lah. Boleh bantu Aku kau. boleh jadikan yang tu inspirasi. Dah jangan lama-lama tu, lama sangat tu orang tak nak tengok dah. Ni nak pergi mana ni? Okey lah, Pergi mana? kita pergi makan lepas tu kita borak-borak je lah. Kau ikut je aku Aku pergi mana kau ikut Aku ikut je. Kau aku dah cakap aku tak tahu pun dekat cyber ni ada apa je. Jadi kau bawa je aku pergi mana-mana. Aku okey je. Ira, sampai dah. Jom. Kita kena spend time masa kita dekat taman ni supaya Kau ni kenapa, kita kena Aiman? kita Okey kena tak okey? Okey lah, kenapa? Okey lah, Ira. jom. Jom. Ke mana kita? Kita pergi ke Taman Tasik Cyberjaya. Disebabkan Ira tak pernah lagi pergi Taman Tasik Cyberjaya, tak pernah lagi explore kat Cyberjaya. Alamak. Kau selalu lepak sini ke? Ira, apa kau aku ni? Aiman selalu lepak sini ke? Yeah, Aiman selalu lepak sini. Okay. Dulu kalau Aiman rasa macam nak heal ke, kat sini. Healing ke kat sini. Tempat dia. Duduk bawah jambatan. Kita duduk sini lah Ira Okey. Makanlah makan. Kau tak nak Sini. makan betul ke Aiman? Ira, berapa Sebiji kali? pun kau tak nak. Berapa kali Aiman nak cakap, apa kau aku ni? Okey, sorry Aiman. Aiman tak nak makan ke? Tak nak, Aiman diet. Sebiji pun tak nak. Tak nak. Oh, dah bocor dah. Macam tu. Okey. Nak Aiman terbukakan ke boleh Aiman? Sini. Tapi kenapa dia yang buat lu terbalik? Betul lah Ira. Benda tu kat bawah. Yang ni kat atas. Taklah Aiman. Yelah. Okeylah Ira. Makanlah. Asalkan Ira dapat Tapi makan. betul ke? Aiman tak nak? Betul Kena tak Ira nak? suap. Tak, diet. Okey. Okey. Kita sambung yang part tadi Ira. Serius Aiman nak tahu. Betul ke Ira ni anak angkat? Oh, Ira nak angkat. Oh, Kenapa ya. Aiman? Aiman terkejut ke? Boleh. Ya, terkejut. Memang Betul tak Aiman? Nak? makan. Ceritalah Macam sikit. telio je. Okey. Tak terliur pun. Cerita dia, Hmm. mak bapak Zira ni pasport. Oh, pasport. Faham. Lepas tu, so Zira lahir kat sini lah. Lahir kat Johor. So tak ada IC lah. Apa-apa kena ada mak angkat. Faham. Okey. Lepas tu, bila ada mak angkat ni lah, mak angkat Zira uruskan, tolong apa semua daripada kecil. Ini tak apa kan masuk dalam kamera ni? Tak ada apa pun. Betul? Betul, memang tak ada apa-apa. Okey, kalau Ira rasa macam benda ni terlalu privacy, tak payah masukkan kamera. Sebenarnya benda ni tak hitam putih, so tak ada apa-apa. Okey lah, boleh lah. Hmm. Okey, lepas tu? Lepas tu, lepas daripada tu, mak angkat Zira uruskan, tolong apa semua. Lepas tu dapatlah IC. So Zira boleh sekolah pun macam biasa, macam orang lain. Tapi sebelum tu, sebelum dapat IC tu, Zira dapat IC umur 15 tahun. So Zira just macam pergi bayar apa semua je lah. Adalah urusan-urusan dia. Lepas tu 15 tahun baru Zira, umur 15 baru Zira dapat IC macam tu. Faham. Family Ira daripada mana? Family mana? Yang betul. Yang betul daripada Kemboja. Kemboja? Ya, lepas tu cousin Ira tu dia belah ayah dia kot. Cousin dengan Lokman Musa. Tapi tak adalah tapi tak adalah rapat dengan Ira pun. Cuma cousin belah dia orang lah. Cuma dia orang tak tahulah cousin jauh lah mungkin.
Oh, faham. Maksudnya Ira dengan Luqman Musa ni ada apa-apa lah. Tapi kita orang tak kenal each other. Oh, tak Kita kenal orang each tak other? rapat pun. Cuma cousin Ira yang cerita. Oh, Aiman pun pernah dengar juga Luqman punya family daripada Kemboja. Ya. So, kita orang sama-sama Kemboja lah. Tapi benda ni tak ada siapa tahu, I think. Oh, ya ke? Ya. So, Aiman orang first lah tahu ni. Uish, orang first Sebab Ira pun tak ada borak apa-apa lagi lah. Tak ada cakap apa-apa. Biasalah, Aiman kan orang penting bagi Ira sekarang ni. Oh. Okey, Aiman nak tanya. Ira memang betul-betul ke nak permanent? Ira memang betul-betul lah nak permanent. Betul Kalau Aiman boleh saya. Janji nak permanent. Janji. 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 Tapi Ira kena buat betul-betul tau. InsyaAllah. Kalau Ira tak tahu, Ira tanya. Sebab Aiman akan buat nama Ira ni satu bukit cyber kenal. Yes. Okay, Ira akan Walaupun usaha. Ira dah tak ada. Ira dah akan tak ada. usaha. Janji. 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 Ira akan usaha sebaik yang boleh. Betul? Aiman suruh apa Ira buat semua. Janji. Janji. Okey. So, Aiman ada apa-apa tak nak cerita ke Ira? Aiman nak ke? Tak nak, tak nak. Betul ke? Tak nak. Betul ke? Betul. Dalam konten orang cakap Aiman kuat makan. Kenapa? Dululah. Dulu. Kenapa Aiman nak diet tiba-tiba? Kita sebab Aiman jangan jaga kehandsoman Aiman depan Ira. itu semestinya. Tak perlu, tak apa. Buat je macam biasa. Makan je. Tak apa Ira. Demi Ira, Aiman beli semua ni untuk Ira. Asalkan Ira kenyang, Ira bahagia, Aiman dah cukup happy lah. Dah lah, makan je. Kita Sabar Ira, sabar. Oh, Last. apa? Ira daripada mana? Ira daripada mana sebenarnya ni? Ira daripada Johor Bahru, Aiman. Johor Bahru, JB Style. JB Style Rider. Wow. Lah. Betul? Betul. Betul daripada JB Style? Ya. Kenapa Aiman ni? Daripada tadi asyik tak nak percaya je. Aiman nak bawa Ira jadi orang-orang Selangor boleh? Boleh. Boleh, janji. Selamanya. Janji. Dah lah Aiman, main cakap lah. Jom kita main taman. Awal betul dia panggil dia ni. Tak matang. Jom. Cepatlah. Hah? Tak matang lah dia ni. Macam mana nak bagi dia matang ni? Ira! Ira! Ish, dia ni kuat bebel lah. Handphonenya. Dua betul. Baik aku main taman ni. Borak dengan dia. Bosan. Hai, budak ni. Main taman aja kerja dia ni. Handphone tinggal, beg tinggal. Hai, mana pula dia ni? Ira! Mana Ira ni? Laju siap. Kau pergi mana? Namanya Aiman cari Ira. Main lajunya. Berapa lah aku duduk dalam ni tau. Alah, kau pergi mana? Sorok-sorok pula dengan aku. Kau ingat aku ni ada masa ke nak main sorok-sorok dengan kau? Kau carilah aku dalam gloss ni laju. Sorok pula ni barang kau. Kasih Aiman. Benda. Dan kau tu bebel daripada tadi. Cuba kita buat benda lain. Main taman. Oh, kau sekejap je lah dah bosan dengan aku. Taklah, aku tak bosan. Aku nak kau ni lebih ceria. Aku nampak kau seorang je yang ceria sekarang ni. Aku memang ceria. Oh. Sekarang ni kau kena jadi matang sikit tau bila dengan aku tau. Semua partnership aku semua matang. Matang doh kau. Matang doh. Ya, yeah, kena matang. So kena jadi matang untuk kau. Ya, yeah, betul. Okay. Boleh tak jadi matang aku ni? Tak boleh. Kurang asam betul budak ni. Kau Okay, aku rasa aku dah apa aku ni? Aiman rasa Aiman dah ada outro untuk Manira. Apa tu? Okay. Man, Ira kan? Manira. Men, Ira? Ira.
Manira. Manira. Janji. Janji. Okey, lagi sekali. Alright. Ha? Apa benda? Takut tahu. Okey. 1, 2, 3. Man. Ira. Manira. Janji. Sini lo. Sini lo betul sini. Okey, Ayah. sekali. Okey, sekali. Alright. 1. Okey, kita buat. Ini adalah outro kita sampai outro kita ni mendunia. Kalau kau dah tak ada pun, orang akan ingat. Betul. Okey? 1, 2, 3. Man. Ira. Manira. Janji. Bye-bye. Bye-bye. Kalau sampai ku miliki, tak mau ku tidur lagi. Alamat malah nanti kau pergi. Kalau ada 9 nyawa jatuh cinta, mau samamu saja semuanya. Di dada isinya kamu semua. Alamat ini kau jatuh cinta. 3. Dia macam aku dah buat partnership yang rahsia. Aku boleh keluarkan aku punya ceria aku. Kau faham tak? Aku tak perlu punya rasa escape. Kalau aku dengan orang lain bukan escape. Walaupun kalau kau tak datang office, tapi aku macam okey je dengan kau hari ni. Aku macam boleh je tunjuk diri aku. Aku boleh je buat lawak aku tu ceria. Aku boleh je lagi satu jaga sekarang Iman, belajar makan, jaga sekarang. Cakap amin. Amin. Jom kita pergi sana. Kita pergi sana Okey. Jom.